Okey guys, Assalamualaikum. Geng, saya nak tunjuk satu barang. Kalau macam kita nak semai sesuatu anak benih ke biji benih ke apa ikut lah kan. Kita tak usah bagi benih tu berterabur. Kadang-kadang macam bayar ke gapo kan. Pakca kan kalau kita benih, kalau kita semai, kita siram biasa, benih dia tu berterabur. Jadi cara dia mudah, kita guna gun ni dah. Kita guna gun ni. Ni kan saya beli itu teringat dah berapa. Lepas dia menggunakan bateri lah. Kita cah. Ni tempat cah dia. Lepas tu kita tekan satu. Ia slow sikit. Bila kita tekan kali kedua, ia warna hijau, ia kuat sikit. Ni confirm anak benih tak akan berterabur lah. Nak dah. Yang ni jagung saya semam kemarin. Tak ada nak buat video pasalnya hujan lebat kemarin saya tengah semam. Tadi lah basuh-basuh telefon nyanyo. Saya kena telefon pulak dah. Jadi saya tunjuk asyik dah lah. Oh, banyak juga kemarin kita semam. Tunggu, hujan kelak lebat. Agak-agak tumbuh dengan jayanya lah. Ni tengok dah. Dok geng. Memang anak benih kita ni tak ke tubik. Memang puas hati lah. Memang trusted lah barang ni. Jadi saya awak boleh tengok di beg kuning yang saya letak ni. Gerak cepat-cepat sebelum stok habis dah. Saya rasa itu. Assalamualaikum.